Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini 1 hari bulan November 2025. Alhamdulillah, hari ini marks my 731 days di OUM. Genap 2 tahun saya menjadi pensyarah di OUM. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. So hari ini saya ada kelas career counselling. Akan start pukul 8.30, sekarang baru 7.55, awal lagi. So saya just nak mengimbau kenangan lah 731 hari di OUM, menjadi seorang academician selepas 23 tahun berada di industri, di manufacturing company. Satu perjalanan yang indah. It is all about career transition daripada saya, dan banyak perkara-perkara yang telah berlaku dalam tempoh 2 tahun saya di OUM. Alhamdulillah, saya menjadi program director untuk Master of Counselling di OUM dan program coordinator untuk sijil-sijil counselling di OUM juga. So kepada anda yang ingin menyambung pelajaran dalam Master of Counselling, jom kita masuk ke OUM, kita belajar. Dan kepada anda yang ingin mengetahui apakah itu asas-asas kaunseling, macam mana cara nak buat sesi kaunseling, jom kita sambung juga ambil program sijil asas kaunseling di OUM. Kepada mereka yang ingin mengetahui cara-cara yang berkesan untuk kita settle down dengan masalah kesihatan mental, untuk kita mengetahui apakah teknik-tekniknya untuk kita handle the mental health issues. Okey, di OUM juga kita ada sijil professional counselling kesihatan mental. Tak lama, dengan 3 bulan asas counselling, 8 bulan untuk kesihatan mental. So apa kata kalau kita sambung belajar, kita mendalami ilmu-ilmu untuk kita memberikan bantuan kepada orang lain. So 2 tahun di OUM, rasa lama ke rasa sekejap? Sekejap sangat, insya-Allah. So banyak lagi perkara-perkara yang saya ingin lakukan di fakulti dan di OUM secara keseluruhannya, menjadi seorang pensyarah, pendidik kepada anak bangsa kita, dan banyak lagi nak buat ni. Assalamualaikum.